Tuan-tuan, minggu lepas ada seorang isteri menghubungi saya menyatakan yang dia punya suami diganggu oleh debt collector sehingga hampir dibuang kerja. Tuan-tuan, punyalah takut isteri ni, takut sebab suaminya hanya satu-satunya pencari nafkah dalam keluarganya untuk menyara seorang isteri dan dua orang anak. Apabila berita ini sampai ke saya beritahu dia yang debt collector tidak boleh membuat kacau sehingga begitu, tuan-tuan. Itu sesuatu yang sangat tidak beretika. Apatah lagi suaminya hanya berhutang sekitar 20,000 sahaja dengan bank, dan yang hubunginya bukannya bank, mereka hanyalah debt collector sahaja. Dan saya menasihatkan isteri itu untuk suaminya menghubungi saya dan membuat semakan laporan pelapor kreditnya supaya kita tahu sejauh mana namanya telah pun disenarai hitam, adakah masih lagi di ruangan secret ataupun masih lagi di ruangan special attention account ataupun masih di ruangan legal ataupun sudah disenarai hitamkan hingga ke insolvensi. Dan hasil pemeriksaan menunjukkan yang suaminya telah pun dikenakan special attention account. Apabila nama seseorang telah pun di special attention account, jumlah bulanan dan baki hutang tidak dapat dilihat secara penuh oleh pemberi pinjaman baru, dan ianya telah menyusahkan suami tersebut untuk mendapatkan dana baru. Dan hasil perbincangan kami di Mailun bersetuju untuk membantu pelanggan ini membayarkan hutang pelanggan ini tanpa mengenakan sebarang faedah atas senarai hitam yang dibayar. Saya minta dia untuk melantik Mailun untuk membuat negosiasi dengan bank, dan apabila kami mendapat pelantikan, kami membuat negosiasi dengan bank. Saya memberitahu bank yang kami di Mailun akan membayarkan penuh hutang pelanggan ini, dan sila minta debt collector berhenti menekan pelanggan dan mengaibkan pelanggan dengan menghubungi majikan pelanggan. Dan atas perbincangan itu, pihak bank yang baik hati telah pun memberi diskaun sekitar 4,000 kepada pelanggan ini, dan pelanggan ini agak gembira, dan kami di Mailun telah pun membayarkan hutang pelanggan ini. Dan selepas membuat bayaran, kami memastikan bank itu untuk terus keluarkan namanya dalam senarai special attention account. Dan proses mengeluarkan pelanggan ini daripada status special attention account telah pun berjaya didapatkan dengan pantas. Dan setelah pelanggan ini berjaya dikeluarkan dan mempunyai rekod pelapor kredit yang baik, rekod sikris yang baik, pelanggan ini baru saja kami dapatkannya dana daripada bank lain sekitar 30,000. Tuan-tuan, ini menjawab beberapa persoalan. Sebab kita tahu banyak debt collector, lepas anda buat bayaran, berbulan-bulan nama anda tidak dikeluarkan dalam status special attention account. Sebenarnya bank boleh mengeluarkan status itu on the spot. Dan soalan lain adalah, sekiranya anda dah disenarai hitamkan, dah sampai special attention account, adakah anda perlu tunggu 2 tahun? Sebenarnya tidak. Ianya boleh diselesaikan sekiranya bank mengeluarkan nama pelanggan dalam list special attention account. Dan proses ini perlu ada negosiasi, dan pelanggan perlu pandai untuk mendapatkannya. Tidak ada kewajipan untuk bank
menyenarai hitamkan orang sehingga 2 tahun selepas dia membuat bayaran. Okey tuan-tuan, dan tidak juga perlu untuk tunggu next cycle SECRIS sehingga ke 15 bulan akan datang, 15 hari bulan akan datang untuk nama pelanggan itu dikeluarkan dari rekod SECRIS. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak bank yang memberi kerjasama yang sangat baik, dan saya nak tegur para debt collector. Kita sama-sama cari rezeki, tetapi janganlah sampai orang mendapat tekanan sehingga takut nak pergi kerja, malu nak pergi kerja, takut kehilangan kerja. Tuan-tuan, kita tahu dalam dunia ni ada karma tuan-tuan. Hari ini kita buat jahat dengan orang, esok lusa pasti Tuhan akan hantar orang lain untuk membalas segala kejahatan anda. Dan satu hari nanti ketika ego anda hilang, perasaan serba salah itu pasti akan datang sendiri. Jangan sampai perasaan serba salah itu datang ketika nyawa anda ingin ditarik. Itu saja tuan-tuan. Semoga kisah ini dapat menjadi tauladan dan menjelaskan tentang posisi MyLoan, bagaimana cara kami membantu rakyat Malaysia. MyLoan adalah sebuah syarikat konsultasi kewangan, dan konsultasi kewangan MyLoan adalah berdasarkan laporan pelabur kredit, laporan SECRIS, Sitos Experience, PEKAH dan lain-lain. Dan laporan ini adalah laporan yang perlu dibeli, dan kalau kami memberinya percuma kepada sesetengah pelanggan, itu bermaksud kami mengeluarkan duit kami, bukan kami mendapatkannya secara percuma. Ya, ada pelanggan yang kami bantu memberinya secara percuma. Itu saja. Assalamualaikum, salam sejahtera dan jumpa lagi.